Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan meletakkan anak-anak kita ini bersama dengan kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak pergi belajar, bukan nak balik cuti. Okay? Allah boleh ambil dia ketika mana dia nak balik cuti, tapi Allah ambil dia ketika mana tuan-tuan dia berada di atas jalan jihad fi sabilillah. Allah ambil dia pada hari-hari tasyrik. Allah ambil mereka setelah mana tuan-tuan mereka menempuhi 10 awal bulan Zulhijjah. Setelah mana mereka tuan-tuan berjumpa dengan hari Arafah. Dan kemungkinan Allah telah memakbulkan nama-nama mereka bebas daripada api neraka. Allah telah makbulkan doa-doa mereka tuan-tuan pada hari Arafah, dan bersihnya mereka tuan-tuan Allah ambil pada hari-hari tasyrik. Allahu Akbar. Luar biasa tuan-tuan. Walaupun kita bersedih dengan kepergian mereka, tapi tuan-tuan kami sentiasa mendoakan kedudukan mereka bersama dengan kekasih-kekasih Allah.